Ramai orang nak kaya, tapi mereka sendiri tak faham apa maksud sebenar kaya, apatah lagi jalan untuk mencapainya. Ramai fikir kaya tu bila ada kereta mewah, bila duduk rumah banglo, dan ramai fikir bila gaji besar, automatik dia bertambah kaya. Tapi bila ditanya, berapa jumlah kekayaan sudah dimiliki sekarang? Nak cari kekayaan sampai berapa banyak? Mereka terkebil-kebil. Kaya bukan soal banyak duit semata. Formula ni simple. Tapi kalau tak faham, itulah ramai yang kerja bertahun-tahun tapi tak kaya-kaya. Dia rasa dia semakin kaya, tapi hakikatnya dia sedang berlari di tempat yang sama. Penatnya tak habis. Formula dia macam ni. Kaya equal tabungan tambah harta tolak hutang. Simple kan? Tapi inilah asas kukuh untuk bina kekayaan sebenar. Bukan kaya atas kertas, tapi kaya yang boleh buat kita capai financial freedom. Tak kerja pun masih ada duit. 1. Tabungan simpanan yang jadi buffer kewangan. Ramai orang bekerja siang malam tapi tak ada tabungan langsung. Bila gaji masuk habis. Bila kereta rosak sikit terus kena pinjam. Bila anak masuk universiti panik sebab duit tak cukup. Sedangkan simpanan tu macam payung. Kita tak guna hari-hari, tapi bila hujan ribut datang, dialah penyelamat. Tabungan ni tak perlu juta-juta. Cukup sekurang-kurangnya 6 hingga 12 bulan gaji. Letak dalam tempat yang mudah diakses seperti bank, tabung haji atau SB, KWSP bagi yang dah pencen, emas untuk lindungi nilai, fixed deposit, unit trust dan sebagainya. Simpanan ni bukan untuk kaya, tapi untuk kekalkan bertahan bila krisis datang. Yang kedua, harta yang ada cash flow. Ini mesin duit sebenar. Kalau simpanan sekadar payung ketika hujan, harta yang ada cash flow pula ibarat kilang cetak duit. Inilah yang sebenar-benarnya buat seseorang makin kaya dari tahun ke tahun. Contoh harta yang jana pendapatan pasif. Rumah boleh bagi sewa, tanah yang diusahakan, hasil buah-buahan, saham dia bagi dividen, buku, lagu atau karya, harta intelek dapat royalty, bisnes bersistem yang dah jalan sendiri, gaji, dividen royalty setiap bulan walaupun tak bekerja, harta ini tetap baru boleh bawa masuk. Inilah asas kepada financial freedom, kebebasan kewangan. Ketiga, musuh senyap kekayaan. Kalau tabungan dan harta adalah kawan baik dalam dunia kewangan, hutang miskin pula musuh dalam senyap. Ia nampak kecil, tapi bila dibiarkan boleh makan hasil penat lelah kita sedikit demi sedikit. Lebih teruk lagi, ada yang sanggup berhutang untuk nampak kaya. Beli kereta mewah, renovate rumah, swap kredit untuk gaya hidup yang tak padan dengan pendapatan. Hutang yang baik ialah yang bantu kita jana pendapatan. Contohnya, pinjaman beli rumah sewa. Tapi hutang untuk gaya hidup, itu jerat kewangan. Dalam formula kaya, hutang tu kita tolak. Maknanya, makin banyak hutang, makin kurang kekayaan sebenar kita. So, apa tunggu lagi? Bukan saya yang terpaling faham, tapi saya cuma nak kongsi ilmu. Bagi yang nak simpan emas untuk tabungan anda, klik link di bio atau DM hubungi saya terus. Saya bantu sebaiknya untuk simpan emas fizikal. Tengok tutorial pin video di profil saya.